Ada juga netizen yang komen, ni tak cukup pengalaman, tak apalah. Assalamualaikum. Baru-baru ni timbullah satu isu di mana lem-seng Mamu ni lihat. Alhamdulillah lepas Mamu jawab video tu, lebih ramai yang berkata lem-seng Mamu okey, ada yang kata lihat sikit, okey, Mamu terima. Sebab feedback customer ni cukup penting untuk seorang peniaga untuk upgrade makanan dia. Daripada dulu sampai sekarang, Mamu akan baca semua komen-komen ni. Daripada situlah Mamu sampai ke tahap ini. Okey. Lepas video itu dah viral, ada juga netizen yang komen, ni tak cukup pengalaman, tak apalah. Walaupun selama 1 tahun ni Mamu masak hampir beratus periuk, beribu kilo lem-seng, tak apa, Mamu terima teguran ni. So hari ni Mamu nak tunjuk macam mana Mamu selesaikan cara untuk melembutkan daging lem-seng. Dan hari ni walaupun Mamu tak ada pengalaman, Mamu nak masak nasi biryani lem-seng. Okey, nasi biryani kita akan masak sekali dengan lem-seng. Nanti tengok video ni sampai habis. Okey, bismillah. Jadi dekat sini Mamu letak rice cooker. Satu rice cooker ni 60 liter, boleh muat lebih kurang 30 lem-seng. Okey, sebelum ni Mamu bagi tahu ada dua cara untuk kita nak rebus lem-seng. Satu pakai pressure cooker, satu pakai periuk. Jadi untuk nak rebus lem-seng ni, kita masukkan lem-seng, cuci sama 2-3 kali, masukkan dalam periuk pressure cooker, dan kita masukkan kunyit, jintan manis, lepas tu daun biryani dengan buah pelaga. Okey, masuk. Okey, lepas tu kita kacau. Okey, dah siap. Kita tunggu lem-seng masak. Okey, kita nak masak nasi biryani 2 kilo. Okey, kita rebus. Lepas rebus, kita masukkan dalam periuk ni. Kita nak masak sekali dengan lem-seng. Okey, bila ada orang kata kita tak pengalaman, tak apa. Kita tunjukkan yang kita pun mampu nak terima teguran. Okey, lem-seng kita dah rebus. Tengah rebus dah siap, kita tutup api. Sekarang Mamu nak masak nasi biryani untuk 2 kilo. Bismillah. Minyak 400 ml. Dengar baik-baik. Nasi biryani Mamu nak masak 2 kilo. Jadi minyak 400 ml. Macam biasa, minyak sapi untuk 1 kilo 1 sudu, 2 kilo 2 sudu. Buah pelaga, bunga cengkeh, kayu manis, daun biryani. Bismillah. Bawang 1 kilo 400 gram, 2 kilo 800 gram. Bismillah. Mamu masak untuk saya dengan Atif. Jadi Mamu tak pakai sarung tangan. Nanti jangan kecam pula. Okey. Cili padi pula untuk 1 kilo 4 atau 5. Jadi kita bubur dalam 4 8 cukup. Okey. Macam biasa, kita nak bagi nasi biryani kita bau wangi, aroma. Jangan guna air mawar. Allah bagi dah, gunakan saja. Okey. Jadi macam biasa, kita nak masukkan bahan tumisan. Kita tumis sampai bawang berubah warna. Okey. Untuk nak masak nasi biryani betul-betul sedap, kita kena tumis bawang. Halia bawang putih, halia 100 gram, bawang putih 50 gram untuk 1 kilo. Jadi untuk 2 kilo 300 gram. Bismillah. Kita tumis sampai hilang bau halia dengan bawang putih. Wajib kita kena tumis sampai hilang bau. Kalau tidak, masa kita makan dia akan bau halia tu. Tomato untuk 1 kilo biryani 400 gram, untuk 2 kilo 800 gram. Cincang macam ni. Bismillah. Okey, lepas ni kita akan masukkan daun pudina dan ketumbar. Bismillah. Okey, kita kena basuh dulu. Yogurt untuk 1 kilo beras biryani 200 gram, untuk 2 kilo 400 ml. Bismillah. Untuk biryani 1 kilo, kita akan gunakan 1 sudu makan rempah biryani. 1 2 cukup. Serbuk cili 1 2 cukup. Garam pula masukkan 1 2 dulu. Okey, kita dah masukkan semua rempah. Jadi kita tutup sekejap sampai pecah minyak. Okey, sekarang kita nak masukkan air. Beras kita nak rebus dahulu. Jadi air dia untuk 1 kilo kita kena masukkan lebih kurang 600 ml. Jadi untuk 2 kilo 1.2 liter. Bismillah. Okey.
Okay, sekarang kita tutup. Kita buka api. Kita masak rempah dia dulu. Lamb shank dah rebus. Kita tengok jadi tak jadi. Kita masukkan lamb shank dengan rempah biryani kita. Bismillah. Kita tutup balik. Masak 15 minit lagi supaya rempah-rempah biryani ni melekat dengan daging lamb shank. Bila kita makan ada rasa rempah dia. Sekarang kita masukkan beras basmati yang kita dah rebus. Kita masukkan daun ketumbar sikit. Kita dam selama 45 minit. Siap. Si biryani dam lamb shank kita dah siapkan belum? Bismillah. Bau. Lamb shank. Nasi. Okey, siap untuk Atif. Atif nak makan. Bukan nak kata lah. Lamb shank. Nah. Lembut. Aduh, panas. Lembut. Okey. Alhamdulillah. Nasi biryani lamb shank. Mamu balas kritikan ke atas Mamu dengan perniagaan Mamu dengan masak, bukan cakap kosong. InsyaAllah lepas ni lamb shank Mamu betul-betul lembut dan takkan lihat. Jangan lupa besok dekat Cyberjaya, dekat Tapak Urban Dining Street, bermula 13 hari bulan sampai hari Ahad 16 hari bulan, 11 pagi sampai 11 malam. Okey? Mari cepat. Kita buat video keras kat sini kan. Sekejap Ni apa? Dia duduk keras kat situ kan. Jangan guna sudu kan ke? Guna tangan.